Luluh hati kami apabila melihat keadaan bas ketika melalui kawasan Kemalangan dalam perjalanan ke Hospital Geri Isnin lalu. Ketika itu kami tidak tahu apa nasib adik. Itu kata Ahmad Azizul Maslan, 26 tahun, abang kepada Nur Ayuni, 21 tahun, antara penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang maut dalam kemalangan di Geri, Perak Isnin lalu. Katanya dia menerima panggilan telefon daripada rakan arwah kira-kira jam 4 pagi memaklumkan bas dinaiki terbabit kemalangan. Katanya ketika itu dia menghubungi Nur Ayuni, arwah hanya sempat menjawab hello dan selepas itu tiada sebarang respon dan senyap. Menurutnya, dis keluarga mula mengesyaki sesuatu berlaku kepada Nur Ayuni kerana arwah tidak bercakap walaupun ada menjawab panggilan telefon sebanyak 3 kali. Ahmad Azizul berkata demikian ketika ditemui selepas disantuni Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu Maidam, Datuk Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan di rumahnya di Feldah Tenang di Besut pada Rabu. Ahmad Azizul berkata dia hanya mengetahui adiknya meninggal dunia selepas membuat semakan di hospital. Menurutnya, anak bongsu daripada 8 beradik pulang ke kampung sehari sebelum Aidiladha. Sementara itu, bapanya Maslan Abdul Rahman, 58 tahun, berkata sambutan hari ulang tahun ke-21 yang diadakan 2 jam sebelum menaiki bas di depan Masjid Hadari Jertih adalah majlis terakhir buat Nur Ayuni. Katanya arwah juga secara tiba-tiba termenung dan menjadi pendiam sepanjang perjalanan daripada kediaman untuk menaiki bas bersama rakannya pada hari kejadian. Mengulas berhubung permohonan maaf daripada pemandu bas, Maslan berkata dia sekeluarga reda dengan pemergian Nur Ayuni.